Matahlah dah. Mana suami yang mengadu kat saya kata isteri dia lepas beranak tak keluar susu. Saya kata try amal doa ni. Alhamdulillah. Sampai minta doa, ustaz ada tak doa putih susu? Oh, sudah. Nak buat hajat, Sayyidina Abdullah bin Abbas tanpa Nabi suruh, dia budak-budak lagi. Nabi tak perintahkan dia, Nabi tak suruh dia, Nabi tak bagi arahan kat dia. Dia bawa air, dia bawa wadu, alat untuk bersuci, dia bawa pergi ke Nabi SAW dalam keadaan Nabi tak suruh. Dia dah standby siap dah. Ini air, ini alat untuk Rasulullah istinja, ini alat untuk Rasulullah bersuci. Itu pertama, walaupun tak disuruh. Budak lah berbuih mulut suruh haram tak buat. Tu biasa. Sayyidina Abdullah bin Abbas tak suruh lagi dah buat. Tu satu. Peristiwa kedua, masa di rumah Maimunah juga, isteri Nabi terakhir Siti Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha. Sayyidina Abdullah bin Abbas tidur sini, Nabi sini, Maimunah sini. Ketika Nabi bangun tahajud, dia sebenarnya tak tidur. Ayah dia Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib hantar sebab nak tengok sifat solat malam Nabi SAW. Bila Nabi angkat takbir, kelang kabut dia masuk, tapi masuk ke kiri belakang. Nabi pegang cuping telinga dia, Nabi bawa mai ke kanan. Semayang dengan Nabi, tahajud bersama dengan Nabi SAW. Bila Nabi pegang pinggang dia, samakan tumit Nabi dengan tumit dia ke belakang. Nabi pegang lagi, bagi ke depan, tumit dia dengan Nabi ke belakang. Kali ketiga Nabi buat, dia masih ke belakang, dakhu, Nabi tinggalkan dia. Maksudnya Nabi biarkan dia macam tu. Habis bagi salam, Nabi pusing, Nabi kata, ya benar Abbas, wahai anaknya Abbas, kenapa masa aku samakan tumit aku dengan kamu ke belakang? Dia kata, mana mungkin sama taraf saya dengan Rasulullah walaupun pada satu saf. Satu orang budak boleh cakap macam tu. Mana mungkin sama taraf saya dengan Rasulullah walaupun pada satu barisan. Maka dua peristiwa tadi tu Rasulullah doakan kepada dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil wahdihi siratakal mustaqim. Ini bijak Sayyidina Abdullah bin Abbas. Termasuk kisah ni. Bila Nabi kata asyurbatul lak, minuman ini untuk kamu pasal kamu duduk belah kanan. Fa in syi'ta atharta biha Khalida, kalau kamu nak, kamu boleh beralah bagi Sayyidina Khalid minum dulu. Dia kata apa? Ma kuntu li uthira ala su'rika ahada. Wahai Rasulullah, saya takkan beralah nak bagi bekas mulut, bekas minum Rasulullah ni kepada orang lain. Saya lah orang pertama nak ambil keberkatan minum di bekas bibir mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. Allah ada hadis ni. Kita cerita pada cerita Sayyidina Abu Hurairah, rupanya adalah hadis ni. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un yujzi'u makana at-ta'ami wasyarabi ghairul labani. Boleh baca dua. Laisa syai'un yujzi'u makana at-ta'ami wasyarabi ghairal labani. Ghairul labani pun betul, ghairal labani pun betul. Bila dia dia jadi orang pertama yang minum bekas minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah apa? Man at'amahu Allahu ta'aman, barang siapa yang Allah Taala bagi dia makan, falyaqul, maka hendaklah dia berkata, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berkatilah makanan yang kami makan ni, wa at'imna khairan minhu, dan berilah kepada kami makanan yang lebih baik daripada ni. Sentiasa minta kebaikan, sentiasa minta yang lebih, dan tak salah minta lebih rezeki pada Allah. Siapa kata salah? Dengan syarat kita syukur dengan apa yang Allah Ta'ala dah bagi. Yang jadi masalah, kita tak syukur benda sedia ada, kita pergi minta lagi. Kalau kita bersyukur, Alhamdulillah, minta keberkatan benda yang dah ada, lepas tu kita minta tambah lagi, boleh? Sayyidina Ayyub alaihissalam, Nabi Ayyub alaihissalam, ketika mana Allah Ta'ala menyembuhkan Nabi Ayyub, lama sakit kulit, sampailah rupanya nak sembuh, Nabi Ayyub tak ada minta doa pada Allah supaya disembuhkan. Allah Ta'ala suruh Nabi Ayyub hentak tumit, hentak kaki ke tanah, kan keluar air. Kan Nabi Ayyub mandi daripada air tadi tu. Bila Nabi Ayyub mandi, dikurniakan, kan Nabi Ayyub lama dah tak kerja, sehingga kan isteri Nabi Ayyub terpaksa bekerja. Ketika mana mandi tadi tu sembuh penyakit kulit, apa yang berlaku pada Nabi Ayyub alaihissalam? Kalau tengok pada kitab Khulasatul Anba fi Qasasil Anbiya, tengok pada kitab 40 hadis Nabi bercerita. Nabi cerita tentang kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Tengah-tengah duk mandi tu, sembuh penyakit kulit Nabi Ayyub alaihissalam. Allah Ta'ala kurniakan belalang emas. Belalang emas. Zaman lah
cincin belah rotan saja 1 gram 570, tu paling murah tu 1 gram. Cincin belah rotan lah berapa gram? Tu belum cincin dah. Oi ya Allah, dia mari Kerawang macam-macam tu belum lagi dah. Meninggal budak-budak lah nak merisik tak ada tunang dah ni. Terus tunang terus nikah lah. Orang dulu ada juga kenuri mengantar, sekarang tak ada lah. Pagi menikah, lepas tu tengah hari kenuri sekali lelaki perempuan. Nak jimat belanja, mahal. Nabi Ayub masa tengah mandi tu, Allah Ta'ala kurniakan dihujani dengan belalang emas. Sembuh daripada penyakit kulit, mandi tadi tu. Nabi Ayub kutip, kaut semua belalang emas tu. Mah bukan belalang, emas. Cuma bentuk rupa belalang. Nabi Ayub alaihissalam kutip. Allah Ta'ala firman, wahai Ayub, tak cukupkah dengan aku sembuhkan kamu? Apa kata Nabi Ayub? Aku tak pernah rasa cukup dengan nikmat kurniaanmu ya Allah. Dalam masa yang sama, aku mensyukuri segala nikmatmu. Ni semua kelebihan Allah Ta'ala bagi ni. Kita syukur, tapi tak salah untuk kita nak lebih. Sebab tu semua kurnia, situ semua anugerah daripada Allah. Yang jadi masalah, nak lebih tapi tak ada rasa syukur. Yang tu masalah. Jadi Nabi ajar doa, siapa yang man at'amahu Allahu ta'aman, siapa yang Allah Ta'ala jamu dia makan, bagi dia makan, falyaqul, kata Nabi, hendaklah dia berkata, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berkatilah makanan yang kami makan tadi dan kurniakan kepada kami makanan yang lebih baik daripada makanan yang kami makan ni. Boleh? Tak ada masalah. Tu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wa man saqahu Allah azza wa jalla labanan, dan barang siapa yang Allah Ta'ala bagi dia minum susu, barang siapa yang Allah Ta'ala bagi dia minum susu, falyaqul, Nabi kata bacalah doa ni ketika minum susu, Allahumma barik lana fihi, ya Allah berkatilah susu yang kami minum, wazidna minhu, dan tambahlah susu tadi untuk kami minum. Ayat ni saya bagi banyak meratalah dah. Mana suami yang mengadu kat saya, kata isteri dia lepas beranak tak keluar susu. Saya kata try amal doa ni, alhamdulillah. Sampai minta doa, ustaz ada tak doa putih susu? Sudah. Sampai ajak nak hampir ambil sirih tunggai, sirih hak dia punya urat ada tak ni, ajak macam-macam ajak. Cara nak ni pula. Masa dulu duk gaduh kata tak keluar susu, lepas hamil ni tu dia melimpah sangat pula dah. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu, ya Allah berkatilah susu yang kami minum dan juga tambahlah susu ni untuk kami minum. Thumma qal, dan kata Nabi SAW, laisa syai'un yujzi'u makana at-ta'ami wa syarabi ghaira al-labani. Tak ada, kata Nabi, satu jenis makanan, satu jenis minuman yang dia boleh ambil dua tempat. Dia boleh ambil tempat makan, dia boleh ambil tempat minum. Dia boleh menghilangkan lapar, dia boleh menghilangkan dahaga, melainkan semata-mata susu, kata Nabi. Susu dia boleh menghilangkan lapar, boleh jadi kenyang, dan susu juga boleh menghilangkan haus, boleh menghilangkan dahaga, bahkan boleh sengkak ketika mana minum. Itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu jangan peleceh. Saya pernah ketika mana di Mesir satu ketika dulu, datang abang-abang lama daripada Tonta, daripada Zakzi, daripada Mansurah. Mereka bawa susu unta fresh. Kadang-kadang mereka bawa susu jamus, susu kerbau. Susu ni betul kita mula-mula kita perah fresh tu, dia ada bau apa? Hanyir. Dia ada bau hanyir susu. Kalau kamu tak lepas minum, panaskan dulu. Betul tak? Kita ada macam-macam cara nak minum susu fresh tu, tapi jangan kamu hina susu tu. Sebab itulah minuman Rasulullah hampir setiap hari. Kamu kalau tak lepas minum pun, kamu jangan hina susu tu. Tak maulah hanya apa benda. Mana ada orang minum susu direct? Sabar Ustaz. Jaga adab, jaga lisan bibir mulut kamu. Itu minuman Rasulullah. Bahkan Rasulullah ajar cara nak minum susu. Kalau kamu tak lepas minum, cukup kamu jaga lisan bibir mulut kamu. Jangan kata apa-apa kalau kamu tak lepas minum. Sebab kalau orang tak lepas minum, bolehkah kita paksa untuk dia minum? Tak boleh. Daripada dia minum, dia muntah dan sebagainya. Mungkin sunnah untuk orang lain, tapi bukan sunnah untuk kamu. Mungkin boleh minum untuk orang lain, tapi kamu tak boleh minum. Cuma kamu jangan pula menghina minumannya Rasul alaihi salatu wassalam. Tengok ada kawan-kawan kita pun, dia kata apa benda lah susu unta rasa macam ni, apa benda lah susu kerbau rasa macam ni. Lah ada cara kan, kalau tak boleh nak minum tu, baru lepas perah tu, daripada asin, buh dalam kantung elok-elok, depa buh dalam botol jual susu fresh tu. Ada, kalau di Mesir juga ada buh dalam satu bekas aluminium tu. Aluminium pula, Allah SWT, apa dah bekas apa kita sebut lah. Kalau macam kita tengok mengali duk buh belakang motor tu, bekas besar tu. Kalau di Mesir lagi besar. Susu unta ada. Kadang turun-turun rumah nak perak tu, belah kiri tu saya lupa nama kedai Tok, lupa nama kedai tu.
ada satu bekas besar, kita tanya ni susu apa? Ingat susu unta? Dia kata la jamus, dia kata. Gamus ni apa nama? Susu kerbau. Bila buka-buka tu memang bau semerbak. Tapi kalau kamu nak minum susu fresh, itulah bau dia. Kalau kamu pergi perah sendiri pun, kamu pergilah ke apa nama Malaysia, kamu pergilah ke perkampungan Badui dan sebagainya, kamu pergi ke suku kaum Jabaliyah, pergi kaki Gunung Sinai, perah sendiri susu unta, memang itulah bau dia. Dan itulah minuman para nabi dengan apa nama para sahabat. Tak boleh kamu tak lepas, kamu nak hina susu tadi tu. Nampak tak? Sebab itu adalah minumannya para anbiya dan juga minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila makan, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Bila minum susu, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu.